spa yang best di Melaka. Jom aku tunjuk kat korang tempat dia dekat mana. Tempat ni ada hotel, ada tempat makan dan juga ada spa. Ini dia The Sojun Wellness Hotel and Spa. Masa ni bila dah tinggal dekat hotel ni, kita merasai spa dia pula lah. Bagusnya kat sini dia ada spa untuk lelaki dan juga ada spa untuk perempuan. Depan spa ni ada kolam yang cantik macam ni ha. Sebelum kita mula mengurut, kita basuh kaki dulu sambil pemandangan kita nampak dekat depan tu. Dan ni dia tukang urut aku. Kita masuk ke dalam sebuah villa yang sangat cantik macam ni. Villa kayu yang klasik macam ni, aku cakap korang memang best lah. Dia punya suasana tu memang spa betul. Dia bagi kita kain untuk kita pakai. Lepas tu kaki kita akan dimasukkan ke dalam lilin dalam bungkusan macam ni. Jadi korang tengok urutan dia, siap pakai glove dan mask lagi ya. Memang terbaik. Jadi korang memang kena experience. Korang tengok urat mamat tu punya memang kuat weh tangan dia. Dan bagi aku urutan kat sini memang best betul. Jadi foot mask ni bila dikeluarkan memang sedap kaki kita. Lepas tu dia bagi free gift sikat dan minuman air herba ni Lepas kita mengurut, kita minum, memang segar. Kemudian dalam bilik ni dia ada bilik air juga. Masuk ke belakang ni korang boleh nampak bilik air klasik macam ni di kawasan tempat urut dia. Siapa minat spa-spa ni, cuba komen dekat bawah.